Assalamualaikum dan selamat petang-petang. Okey, hari ni aku nak ikan kuku. Nak kawasan ni lah. Kawasan hari tu jorang aku kena langgar dengan buk. Sini lah. Agak-agak ada hasil hari ni. Ada manis-manis hari ni. Okey, aku pakai ni lah. Upah tepung. Jadi harap ada lah sini. Sebab aku pernah teras sini upah anak ketang. Ada makan sebab masa tu pun aku duduk balik dengan benda lain. Okey, lagi kita cuba. Okey, jom. Okey, hari ni air tengah surut. Tengah surut. Mungkin pasal petang ke, air sini okey lah. Tak ada keruh sangat. Jernih, okey lah. Ni lah, tak ada keruh. Okey. Kita tu tu. Saya tak dulu. Saya tak dah ni. Aku pakai batu besar sikit lah. Sebab biasa pakai batu halus je ni. Kuku biasa pakai batu halus. Tak apa lah. Sebab aku tengok macam laju. Nak tukar pun biar tu. Okay geng, kat seminggu ni hujang aja petang ke siang malam. Jadi aku rasa ni pun memang kalau gengai pun banyak sekejap je, lepas tu mendung. Jadi mungkin 2-3 hari akan datang ke minggu depan ke, mungkin aku mainkan ruang ke gana. Tengok keadaan gana. Kalau cuaca hujang dia kan, terang air kawang pula. Lama tak main kawang. Kuku ni pemain macam biasa lah. Guna teralat lah. Tepung ni, kuat tepung. Agak ada manis-manis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa ma maitas wa maita walakinna Allah. Okay, first cast of the day. Ada sekilo ke? Uish. Jauh pula lepoh. Lepoh dekat je. Ada. Kuku memang ia kena pegang. Sebab kita nak rasa ikan makan tepung. Oh, boleh. Oh, alhamdulillah. Oh. Kuku. Aduh. Agak kuku. Dia ni agak. Aduh, geng. Aku ingat kuku dah ni. Guguk makan.
Tak apa, kita cari ke. Jangan dia lagi dah tak. Cik je ni. Macam dia lagi. Oh, dia lagi besar lah. Besar geng. Oh, besar. Kita cari lagi. Boleh ke? Boleh ke? Alah, duri lagi. Besar dah tu. Hitam duri ada. Munak yang ikan duri. Dia makan kemul ikan duri.